tiga perjalanan, tiga kuasa, satu takdir. Kasih tepuk, bagi semangat sikit. Tepuk tangan ni. Yang dijadualkan akan berlangsung pada 1 Ogos 2026 di Megastar Arena Sungai Wang Plaza Kuala Lumpur. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, terutama kepada rakan media yang akan membantu dari segi promosi dan sebagainya. Dan ingat untuk anda yang memiliki video gambar, #konsert 3 Veto. Sebelum kita meneruskan acara pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Sorry, suara saya memang kosing sikit. Okey, tak nak buang masa. Saya nak ucapkan welcome, selamat datang kepada semua rakan-rakan media yang dikasihi dan dirindui. Hari ini ramai, alhamdulillah. Dan kedua, selamat datang juga kepada kita punya sponsor kita. Okey, kita beri tepukan sikit untuk Rumah Agam, alright. Lepas tu ada Black Frame. Okey, kita ada Blackcord. Okey, dan juga Andy Photo. Dan jom kita perkenalkan yang sememangnya telah pun dikenali. Konsert 3 Veto akan menampilkan juga kita ada Brother Inzo, dan juga semestinya Dr. Muhammad Ola dan juga Arif sekali lagi untuk ekspedisi. Tahun ditubuhkan 1981. Siapa yang belum lahir lagi? Oh, ramai yang belum muda lagi. Macam tak percaya je. Ini dia. Dari tahun 1981 sehingga kini masih lagi bertapak dalam industri muzik. All time rock and roll. Terimalah Surge. Ini dia nama tim kita, Asha dan Kit. Itu biasa kalau dia orang berubah tempat ni. Kita nampak Abang Kit menerima tahun keramat kumpulan ini bertapak dalam industri. Sehingga ke hari ini berpuluh mungkin konsert yang mereka jalankan, berpuluh album mereka tampilkan. Hadirin yang dihormati sekalian, contoh mereka kawasan konsert 3 Veto menampilkan Wings. Ini dia Dato' Awi. Kita nak kita nampai Syah dan juga Edri. Sekali lagi hadirin dan sekalian, kita berikan tepukan semangat. Sila berikan perhatian anda di skrin di depan kita. Kerana sekarang ini kita akan menyaksikan secara rasminya video montage konsert 3 Veto. warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ini kalau tengok dekat kita punya LED ni, macam kita cakap tadi, ini adalah antara kita punya main poster untuk konsert 3 Veto, InsyaAllah yang akan diadakan pada 1 Ogos 2026 di Megastar Arena Bukit Bintang. Alright. Okay, ini kita punya seating untuk konsert 3 Veto ini. Jadi kita ada pecahan kepada lebih kurang 6 zone. Alright. Kita tengok situ Cat 1 di atas tu. Okay. Hari ini kita bagi sekarang ni kita tengok early bird price. Okay, kita bagi sekarang dengan harga 449. So ada 6,000 seater kat depan. Dan kemudian di tengah-tengah tu rock zone. Kalau kita tengok ni untuk mosh lah, ya. Ini 269 freestanding, dan di belakang dia adalah Cat 2 189 freestanding. Alright. Dan okay, ini antara Cat 1 punya apa yang you all dapat, penonton-penonton kita akan dapat, crowd kita akan dapat apabila beli Cat 1. Cat 1 ni dia bawa macam VIP lah. Dia dekat depan sebab banyak peminat. Dia tetap nak depan stage tapi ada seat. So apa yang orang akan dapat, Cat 1 lagi. Okay, visual, tolong Cat 1 ikut kata-kata saya. Laju sangat ni. Okay, alright. So apa penonton ataupun fans yang akan dapat apabila Cat 1 ni, you akan dapat poster, layout, patches dan wristband lah. Alright. Okay, kita teruskan dengan Cat 2 ataupun Cat 2. Cat 2 di belakang. Di bawah tu Megastar tu. Ini freestanding. Ini freestanding. Alright, akan dapat wristband. Okay, seterusnya. Okay, rock zone ni memang peminat-peminat Tengah. Ramai juga. Kalau kita tengok tiket kita dah dibuka. Ini dah nak habis dah. Kan? Ramai dekat rock zone ni. Saya kembali kawan kami. Okay, maaf. Okay, yang rock zone memang peminat Tengah ni akan dapat poster dan wristband. Alright. Seterusnya di belah atas. Okay, di belah atas kita ada Grand VIP. Ini pun sebenarnya tinggal lagi 2 seat saja. Okay, Grand VIP. Harganya hanya RM1,500. Okay, you dapat duduk dalam sofa macam ni lebih kurang. Memang empuk untuk menghayati melayan halwa tinggal anda 3 jam konsert ni. Alright. Akan dapat poster, layout, patches, eksklusif t-shirt yang akan desain oleh artis-artis kesayangan anda. Alright. Dan juga wristband, dan juga ada makan-makan. Sangatlah berbaloi. Okay. Tapi tinggal 2 seat je. Minta maaf. Yang nak free tu tak boleh. Dah 2 menit. Okay. Di belakang dia sikit. So 49 saja akan mendapat poster dan wristband. Dan yang terakhir Cat 4. Okay, 3 okay, di belakang. Ini semua seated numbering seated. So you akan dapat poster dan wristband. Memang semua akan dapat poster yang telah ditandatangani oleh artis-artis ataupun band kesayangan anda. Alright. Okay, itulah yang untuk seating. Itu untuk seating. Jadi saya pun ada idea nak cakap apa. .Asia. Boleh tengok di kita punya online. Dan juga boleh tengok dekat ejen-ejen jualan tiket yang sah. Okay, sama juga 3 Veto.uberticket.asia uberticket.asia/ kita ada banyak kita punya ejen yang sah. Selain daripada itu, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus sekali ingin ucapkan terima kasih kepada saudara Tom yang sudi menjemput kami untuk bersama-sama dalam 3 Veto konsert ini. Ini judul-judul kali kami dipersatukan dalam satu konsert yang besar, dan insyaAllah kita akan berkolaborasi
tiga band untuk menjayakan konsert ini dan itu saja. Terima kasih. Okey, ekspedisi Mamu. Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih. Dan di sini saya menjemput semua peminat-peminat Tiga Rock untuk hadir ke konsert 3v2 ini pada 1 Ogos. Dan kami menjanjikan sesuatu yang amat-amat bertenaga dan amat menghiburkan kepada semua. Kita jumpa di sana insya-Allah. Okey, dan juga kepada Serge. Pakcik ke? Assalamualaikum. Saya bagi pihak SUS mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur dan kepada setiap yang terlibat untuk melakukan ini, dan kami menjanjikan persembahan yang menarik, saya kira, kerana tiga-tiga band menjadi identiti sendiri dan pengikut kita sendiri. So kita harap untuk akan jalan lancar dan menjadi satu antara konsep yang terbaik pada tahun ini. Terima kasih. Okey, itu dia. Ada soalan? Dua tepukan untuk Serge, Wing dan juga ekspedisi. Ada yang bertanya soalan? Tercetusnya macam mana tiga band digabungkan dan juga berapa jam ataupun berapa banyak minit yang diberikan kepada setiap band? Okey, saya cerita dulu sedikit sejarah. Sebenarnya dah lama saya impikan untuk menggabungkan tiga band idola saya ni. Sebab saya pun bermain muzik kan, anak-anak lagi, ikan-ikan boys ni. Jadi first kali tercetusnya antara idea konsep ni adalah ini impian yang daripada kecil, yang maksudnya saya membesar dengan lagu tiga-tiga band. Hari-hari melayan saya kan. Saya request on kan. Jadi terima kasih. Jadi berapa lama konsert akan berjalan dan setiap band diberi berapa banyak masa? InsyaAllah konsert ni akan berjalan maksimum selama 3 jam. Jadi setiap band maksimum 40 minit ke sejam. Dan apa yang special yang tiada di konsert lain, kita ada apa gitu, mashup. Kita ada mashup. Mungkin saya akan bermain lagu Wings, mungkin Wings akan bermain lagu ekspedisi, dan ekspedisi akan bermain lagu Sage. Mungkin kita tahu, mungkin bersama-sama. You bayangkan ada 3 drummer, ada 6 gitaris, ada 3 bassist, seorang yang keyboardist. Jadi dia akan jadi sesuatu yang saya sendiri impikan nak tengok lah. Dan sangat bermakna dapat buat, sangat berbesar hati diberi peluang. Terima kasih Kubla Wings, Dato' Awi dan Kubla Wings, Serge, Abang Kia, Abang Din dan semua, dan juga ekspedisi, Abang Izo dan semua lah, yang memberi peluang untuk saya. Saya sedikit touching untuk konsert ni sebenarnya. Mereka ni ada konsert-konsert solo ni, tapi menunggu saya punya konsert dulu untuk berjalan. Lepas ni baru mereka announce konsert-konsert solo. Yes. Ini yang saya touching lah. Touching ya. Dia tunggu saya punya jalan 3 ni dulu. Lepas ni mungkin minggu depan, minggu seterusnya baru mereka akan announce untuk konsert solo. Itu saya sangat bersyukur lah. Okey, ada abang-abang brother-brother macam ni yang menguatkan saya dan tim saya untuk buat lagi dan buat lagi. Okey. Tiga band ni dalam satu masa. Memang suka. Memang suka sebenarnya untuk menghimpunkan 3 nama besar. 3 nama besar. Kita ada Thirst, kita ada Wings, kita ada ekspedisi. Yang mana kalau tengok jadual tu nak susun tu kena memang menggunakan sel-sel otak yang berhubung dan juga komunikasi yang baik. Tapi alhamdulillah, macam kita cakap tadi, alhamdulillah saya punya abang-abang saya ni semua memberi kerjasama, pihak-pihak pengurusan ketika band ni memberi kerjasama yang baik untuk kita dapat menghimpunkan 3 di dalam satu konsert. Dan kita pun tahu Dato' Awi ada solo konsert tak jauh juga pada tarikh ni. Dan terima kasih kepada
konsert-konsert yang lain-lain yang buat. Terima kasih juga yang mana memberi laluan juga kepada saya. Alhamdulillah. Dia setengah-setengah ni dia pakang tak boleh kan, tapi yang ni buat dah. Alhamdulillah saya mendapat sahabat-sahabat produksi lain ni yang memberi ruang kepada kami juga untuk jalan dulu untuk konsert ni. Alhamdulillah. Untuk 3 veto ni, apa kelainan ataupun mungkin arrangement muzik yang lain? Mungkin kita tak pakai baju tu, so lain. Perihal cerita. Tak, sebenarnya keterujaan kami pun di peringkat maksimal juga kerana first time kami bergabung dengan ekspedisi. Dengan search saya dah banyak kali berkolaborasi. Tapi yalah, untuk kali ini kita bertiga ni mungkin akan memikirkan sesuatu yang di luar jangkaan orang ramai yang datang tu. Macam mana yang Tom cakap, mungkin benda tu mungkin akan berlaku, atau mungkin nanti kita tengok hari ke hari ni apa yang kita boleh fikirkan untuk berikan sesuatu permainan kepada penonton itu, insyaAllah. Okey. Janji ke bulan bintang tu tidak lah, tetapi Ada sesuatu lah. Okey, macam mana pula? InsyaAllah kita akan bagi sesuatu yang gempak lah. Kita bagi gempak something kebanyakan pembina-pembina ekspedisi ada request certain lagu yang diorang suka nak dengar untuk kita main live, dan yang tak pernah kita main live jugalah. Jadi untuk 3 veto ni kita akan persembahkan dengan idea yang mereka sendiri memilih. Baik. Ada soalan? Terima kasih Kak Rob. Saya jawab dulu tema. Okay. Tema kita adalah saya nak tengok semua fan yang datang ni. Kita belum announce lagi tapi antara tema utama kita, saya nak tengok semua datang dengan baju band yang masing-masing lah, boleh peminat. Ataupun kalau dia tiga-tiga ada. Kadang-kadang ada yang minat, so takkan nak pakai baju saja kan. Tapi ada yang tiga-tiga punya, ada jual tu. Kan? Di pintu masuk kan dia ada. 3 lapis. Boleh. Bila ekspedisi keluar je, ekspedisi maksud bukan. Tapi sebenarnya kita tak ada letakkan spesifik tema lah. Tapi kita nak tengok semua, kalau boleh mengimbau kenangan. Sebenarnya kita buat ni adalah untuk imbau kenangan. Tapi nanti you boleh tengok dekat kita punya social media, TikTok, Facebook dan Instagram. Kita akan bagi tahu dari semasa ke semasa. Boleh Kita jawab soalan Kak Rob. Okey, lagi satu soalan tadi tentang bulan search lagu-lagu yang mungkin tidak pernah dimainkan. Okey, Abang Dian mungkin. Ada beberapa lagu daripada tukar setlist yang sebelum ni. Okey. Mungkin kita mungkin kita akan tanya yang di social media participant kita untuk kurang bagi cadangan list lagu apa yang main. Macam tu. Ni saya nak cerita sikit sejarah juga. Ni sebenarnya pasal semangat ni. Dia bukan pasal saya. Tapi cerita dia, first kali saya dan rakan-rakan ni start buat konsert. Maksudnya konsert berbayar. Konsert berskala besar ni sebenarnya didorong oleh Dato' Awi lah sebenarnya. Ini cerita 15 tahun lepas. Saya buat first konsert Wings masa tu di Life Center 2009. Sebenarnya itu adalah first. Saya dengan ada 2-3 orang kawan-kawan saya yang tak cukup bajet orang kata tu, datang berjumpa bos. Kalau bos masih ingat lah, Dato' Awi masih ingat masa tu. Itu dah borak dia ingat, tapi mungkin ini lupa balik kan. Masa tu datang, saya jumpa Wings masa tu, jumpa Dato' Awi. Ini dia kami nak buat konsert Wings. Boleh tak boleh? Kan? So daripada persetujuan masa atas table tu, jadi soal ini kita cerita journey sebab kita cerita pasal perjalanan. Ini saya 15 tahun lepas, budak-budak lagi. Tak reti apa, mencarut je reti. Kan? Jumpa Dato' Awi, cerita saya nak buat konsert Wings masa tu.
first konsert tak pernah buat ni. Kan? Alhamdulillah masa tu Kubla Wing setuju. Inilah cerita. Daripada situlah first konsert yang saya buat masa tu. Orang yang biasa-biasa yang cuma ada cita-cita nak buat satu show untuk semua orang happy, semua orang tengok sambil bersama kawan tu, itulah yang menyambut waktu itu adalah Kubla Wings. Walaupun saya ditolak oleh 2-3 band besar macam tu. Setor kita untuk ke poster yang akan di-revealkan di situ, di mana akan ditandatangani setiap anggota band yang ada. Jadi kita persilakan Cik Tom untuk standby di sana. Jadi untuk sesi autograph box edition. Kita balik ni. Tom. Tidak, betul. Kita tengok dulu sesi. Ini yang belakang. Okey, ini dia. Mungkin mari mari sebelah sana. Mari kat sini. Kita pergi ramai ke. Dan kita yaitu waktu kita mencoba untuk menyampaikan cakap hati kepada kesemua yang ekspedisi. Ini bukan sorak-sorak ni. Kita lanjut. Sebentar ini mampu Arif dan juga Lola. Dan seperti kita kepada Abang Kim Pasha dan Elvin Fahmi Amin Ilham Indonesia
Tepuk sebelah. Untuk sang pemula ekspedisi. Okey,